Orang yang pakai model-model SC90, T8, tak kisahlah T8 ke T5 ke SC60 ke, kalau ada problem berkenaan dengan aircon system, datang checking dulu. Okay gang, so kembali lagi dengan Volvo. Problem apa hari ni? So kat belakang aku hari ni kita ada sebiji SC90, model common lah masuk kat kita orang. Dia punya masalah berkenaan dengan dia punya aircon system. So customer complain aircon dia tak sejuk lah. So kita dah buat checking. So masalah dia bukan dekat dia punya kompresor aircon lah. Kita check dia punya gas memang kosong terus. Lepas tu kita masukkan pressure test untuk aircon system, yang kita jumpa dia punya bocor dekat dia punya condenser aircon lah. So untuk check dia punya condenser aircon ni, kita kena buka bumper. Boleh nampak tak dia basah kat sini? 1, 2. Lepas tu kita masuk pressure tu memang ada bunyi angin bocor lah. So kalau untuk korang yang pakai model-model SC90, T8, tak kisahlah T8 ke T5 ke SC60 ke, kalau ada problem berkenaan dengan aircon system, datang checking dulu. Jangan duduk tanya, bos harga kompresor berapa? Kena datang check baru kita boleh bagi harga. Kita check dulu problem apa dekat kereta tu, part apa perlu tukar dan berapa harga. Kalau proceed baru kita tukar lah untuk part-part yang rosak tu. So kepada korang yang nak check ataupun nak repair kereta korang, boleh contact kita orang di Transmatic Autobahn berhampiran Putrajaya dan Cyberjaya.